Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi bertemu kalian yang baik budi. Hai kalian, nama saya Usufan dari kelas 5 STEM 2. Di sini saya ingin berkongsikan video yang bertema resepi istimewa saya untuk PBL Bahasa Melayu pada tahun 2024. Dengan ini, mari saya tunjukkan. Resepi istimewa saya adalah kuih sarang tebuan yang menjadi pilihan saya untuk menunjukkan pada kalian rahsia resepi kuih sarang tebuan yang turun-temurun dari atuk dan nenek saya. Mari kita mulakan dengan bahan-bahan yang perlu digunakan. Tepung beras, garam, telur, minyak masak, gula dan santan kelapa. Langkah pertama, letakkan 3 biji telur dan diikuti dengan sesudu garam. Seterusnya, semangkuk gula dan semangkuk santan kelapa. Akhir sekali, ditambahkan lagi dengan tepung beras 1 paket dan tambah secawan air. Lalu, kacau sehingga tepung beras hancur dan sebati. Langkah kedua, panaskan minyak masak dan besi acuan kuih sarang tebuan bersama. Tunggu sehingga minyak masak mengeluarkan bau dan pastikan besi acuan kuih sarang tebuan pun panas. Langkah ketiga, rendamkan separuh corak besi acuan yang panas tersebut ke dalam tepung beras yang sudah dicampur adukkan. Seterusnya, bawa besi acuan yang sudah kena tepung tersebut ke dalam kuali yang berisi minyak masak panas dan rendamkan selama beberapa saat dan seterusnya angkat besi acuan itu dan ianya menghasilkan corak kuih sarang tebuan. Langkah keempat, pastikan api kecil sahaja untuk mengelakkan kuih menjadi retong. Apabila kuih tersebut kekuningan, ianya sudah matang dan perlu diambil. Letakkan kuih yang sudah matang ke dalam mangkuk jaring supaya minyak masak tidak terkumpul. Ulang langkah ketiga dan langkah keempat. Kelebihan resepi kuih sarang tebuan ialah caranya yang mudah dan bahan yang digunakan pun tidak terlalu banyak. Selain itu, keistimewaan resepi kuih sarang tebuan ini adalah corak kuih sarang tebuan yang menarik perhatian dan telah menjadi kewajipan bagi kami sekeluarga ketika meraihkan perayaan Tahun Baru Cina bagi menghormati tradisi keluarga kami. Akhir sekali, khasiat kuih sarang tebuan mempunyai profil nutrisi yang sangat baik kerana mempunyai bahan utama iaitu telur yang mengandungi pelbagai vitamin. Kuih sarang tebuan manis dan rangup sesuai dimakan pada bila-bila masa. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Itu sahaja daripada saya. Pendek kata, saya memohon maaf jika terkasar bahasa ataupun berlaku kesilapan sepanjang video yang diperagamkan ini. Sekian, terima kasih.